Tuan-tuan dan puan-puan, apabila semalam ada penamaan calon, ianya bukan pesta-pestaan. 11 hari bulan ini bila ada pengundian, ianya bukan satu pesta. Ia merupakan satu manifestasi bahawa keberadaan UMNO dan parti-parti komponen Barisan Nasional di negeri Johor ini adalah suatu petanda jika di dalam pilihan raya umum negeri Johor yang lalu kita telah memperolehi 40 kursi, insya-Allah dengan pertolongan Allah SWT, dengan kerja keras daripada seluruh jentera BN dan pertolongan daripada negeri-negeri lain, dengan seorang Menteri Besar muda dan bersemangat dan telah banyak membawa kemajuan, saya amat yakin bahawa kali ini calon-calon Barisan Nasional akan meraih kemenangan dengan lebih baik, insya-Allah. Dan kita lihat pada kali ini berbeza dengan pilihan raya umum negeri yang lalu. Jika mereka yang bertanding melawan kita benar-benar lawan, kita lawan, tetap lawan, jangan stop kat situ. Lawan, tetap lawan, lawan sampai menang. Itulah pegangan kita. Senang kalau kita berlawan, itu seteru politik kita yang sebenar, senang. Tapi sukar kerana di Putrajaya kita berkawan, di sini kita berlawan. Sangat-sangat susah. Saya pun tak tahu apa dah cakap sebenarnya. Tapi tidak apa, atas nama prinsip UMNO, MCA, MIC, PPP dan Parti Komponen Barisan Nasional, yang lebih penting, kita wajib memenangkan calon-calon kita daripada Barisan Nasional. Dan mereka tahu bahawa Johor ini adalah kubu kuat Barisan Nasional. Johor ini adalah simpanan tetap politik, political fixed deposit kepada Barisan Nasional. Dan untuk itu, ya, walaupun kita bertanding seluruh 56 kursi dan mereka pun bertanding 56 kursi, ada yang bertanding 37 kursi, ada parti-parti picisan yang lain juga turut kacau daun, tidak apa, atas nama demokrasi, lawan, tetap lawan, lawan sampai menang. Itu pegangan kita, insya-Allah. Dan kita juga tahu bahawa banyak isu-isu yang cuba dibawa oleh mereka. Soalnya isu ini bukan isu negeri, bukan isu tempatan saja, tetapi isu nasional. Kita sebagai anggota parti komponen di dalam kerajaan perpaduan, isu-isu itu sama-sama kita hadapi bersama. Ini isu nasional dan isu antarabangsa kita hadapi sama-sama. Tetapi untuk isu di Seri Gading ini atau di Parit Sulong ataupun di Batu Pahat, ini isu tempatan kita. Tetapi saya telah lihat manifesto yang dibawa, yang telah dihamparkan oleh Barisan Nasional Negeri Johor. Saya amat yakin bahawa di bawah kepimpinan Yang Berhormat Dato' On Hafiz Ghazi, dengan perkanan Tuanku Sultan Johor dan juga pemangku Sultan Johor, saya yakin jika mandat diberikan lebih tinggi kepada kita, Dato' On Hafiz akan lebih banyak membawa pembangunan untuk seluruh negeri Johor. Dato' On adalah seorang yang buta warna, very colour blind. Tidak kira sama ada bantuan itu untuk orang Melayu, orang Cina, orang India, orang asli, orang Sabah dan Sarawak yang duduk bekerja di Johor. Beliau melakukan pengagihan secara adil. Kerana apa? Kerana ini prinsip kita. Barisan Nasional disebutkan oleh Dato' Lasim tadi, ini adalah parti pelbagai kaum. Walaupun parti-parti komponennya adalah parti-parti yang berdasarkan kepada kaum masing-masing. Tetapi apabila kita menghadapi pilihan raya, kita ketepikan perbezaan itu. Itu sebabnya kita lihat ada tokoh MCA, tokoh MRC, tokoh daripada parti-parti yang lain bersama-sama dengan kita. Kita berikan penghargaan kepada mereka. Itu uniknya. Dan
pada tahun 2024, Johor mengutip hasil sebanyak 1.8 bilion ringgit tahun 2024. Dalam tempoh setahun saja, kutipan meningkat pada 2.26 bilion ringgit. Ini adalah satu pencapaian yang sangat-sangat luar biasa untuk Kerajaan Negeri Johor di bawah pentadbiran kita. Dan hasil FDI ataupun pelaburan asing yang masuk ke Johor, tahun lepas saja 681 bilion ringgit, iaitu negeri yang paling banyak menerima pelaburan asing di seluruh Malaysia. Artinya apa? Kita mesti terus bekerja keras untuk menangkan calon-calon kita agar kesinambungan, kestabilan politik ini akan dapat menggamit pelabur-pelabur asing untuk datang ke negara kita. Bukan hanya sekadar pelabur-pelabur daripada negeri Johor. Dengan masalah geopolitik yang berlaku di Asia Barat, mereka sedang mengintai-intai untuk relocate atau menempatkan industri yang telah ada di negara-negara Arab di Asia Barat untuk ke kawasan Asia Tenggara. Mereka melihat Singapura terlalu congested. Mereka melihat Thailand kadang-kadang ada permasalahan politik yang agak lebih rumit. Mereka mahu pergi ke Cambodia, ada juga permasalahannya. Mereka pergi ke Vietnam, ada masalah. Jadi mereka sedang meninjau dan mengintai-intai untuk melabur di Malaysia. Artinya mereka mempunyai kepercayaan kepada negara kita sebab ada kestabilan politik. Antara negeri-negeri dalam Malaysia, mereka lihat negeri mana yang paling stabil. Mereka lihat negeri Johor. Tunggulah, mereka akan datang ke Johor untuk melabur. Jadi ini tugas dan tanggungjawab kita, tuan-tuan dan puan-puan, untuk menentukan kepada pelabur-pelabur asing dan juga pelabur dalam negeri supaya mereka terus datang. Kita lihat dari segi data center yang terbanyak, pusat-pusat data di seluruh negaranya datang daripada luar negara melabur di Johor. Kenapa mereka melihat Johor ni ada potensi? Bukan kerana semata-mata Johor dekat dengan Singapura, kerana environment ataupun suasana serta iklim pelaburannya sangat menggalakkan. Apabila saya bercakap tentang itu, maknanya apa? Maknanya ada banyak peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan untuk siapa? Untuk anak-anak muda, terutamanya yang berbaju putih, yang naik motor seramai 1,000 orang tadi. Ini semua untuk mereka. Adakah ini untuk anak Johor saja? Tidak. Anak Johor memang diberikan keutamaan. Tapi yang daripada Kedah pun, di Kedah, negeri yang tu lah. Todet, saya fikir, bagi tahu saya, kalau anak-anak Kedah daripada anak-anak kita nak kerja di Johor, silakan. Saya akan cakap dengan MB untuk bantu anak-anak Kedah. Begitu juga Tok Zam daripada Perak datang sini. Terutama daripada Pangkor. Dari Pangkor asyik angkat ikan aja. Sini pun banyak juga. Tapi Tok Zam tadi, bila saya naik bot tadi, bukan naik bot, saya duduk kat Pentun tadi, saya tengok Tok Zam kata, sini ada buaya ke? Ada buaya. Dia tunggul kayu pun dia nampak macam buaya. Sebab yang kenal buaya ni Tok Lasim. Dia bapa kepada tuan-tuan dan puan-puan, realiti politiknya ialah kestabilan politik di Johor, pentadbiran yang baik, strategi yang jelas, fokus yang nyata, menyebabkan pelabur asing dan pelabur dalam negara ini memandang Johor sebagai negeri yang penting. Kita bukan mahu menafikan sumbangan-sumbangan menteri-menteri sebelum, menteri-menteri besar sebelum Datuk Wan Hafiz. Kita tak nafikan mereka ada sumbangan masing-masing. Tetapi sejak Barisan Nasional memerintah semula negeri Johor dan pentadbirannya di bawah Datuk
On Hafiz, saya lihat pencapaian di Johor ni luar biasa. Yang tak tepuk dia apa, luar biasa. Ini satu realiti. Dan rugi jika kawan-kawan kita yang di Putrajaya meletakkan calon-calonnya di sini. Tok Lazim, yang lawan Najib, yang lawan Syidah, lawan sampai menang. Pastikan kemenangan itu. Tak susah, sebab di Johor ni tidak banyak isu. Tidak banyak isu, tak susah sebenarnya. Dan kita mahu membuktikan bahawa fixed deposit ini, simpanan tetap ini, adalah sesuatu yang paling penting di Johor ni. Pada tahun ini 11 hari bulan Mei, 11 hari bulan Mei yang lalu, bulan sudah, UMNO merayakan 80 tahun kewujudan UMNO. Benar, UMNO adalah satu gabungan NGO Melayu yang mengadakan mesyuarat di Kampung Baru, Kuala Lumpur pada tahun 1946. Benar, idea itu datang di Kampung Baru. Tetapi UMNO ditubuhkan cara resminya di Istana Besar Johor Bahru. Artinya UMNO, Perikatan dan Barisan Nasional ini bukan parti jalanan, bukan parti demonstrasi, bukan parti anak beranak, bukan parti saya tak cakap apa-apa tau. UMNO dan Barisan Nasional adalah parti massa, parti seluruh rakyat Malaysia demi kepentingan rakyat keseluruhannya. Ini hakikat. Kita tidak dendam, kita tidak marah-marah, kita tidak sindir-sindir, kita tak kata siapa-siapa budak-budak, kita tak kata bahawa ini semua datang daripada Putrajaya, peruntukan-peruntukannya. Tak. Jangan cabar Johor. Walaupun ini anak Perak, bangsa Johor ada pride, ada maruah sendiri. Faham tak apa, tak faham pun tak apa. Tapi yang penting apabila kita memenangkan calon-calon kita dengan izin Allah Ta'ala dan tidak rasa bangga, sombong, ujub, kita mahu memperlihatkan bahawa UMNO dan Barisan Nasional bangkit secara nyata bermula dari bumi Johor yang bertuah ini. Untuk itulah ya, walaupun kita di negeri-negeri berbeza-beza, Datuk Ali, Datuk Zam, saya dan rakan-rakan menteri-menteri yang datang daripada BN, kami adalah menteri-menteri yang profesional. Ya, kita bersatu hati, bersatu fikrah, bersatu tindakan untuk terus mendukung kerajaan yang ada di peringkat pusat hingga akhir penggal. Itu pegangan kita.